Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ni. Alright guys, so dalam video kita kali ni kita nak tengok mengenai 5 sebab kenapa perlu beli Pro 2 Asia baru pada hari ini. Kami boleh katakan Pro 2 Asia generasi terbaru ataupun generasi kedua pada hari ini bukannya seperti Pro 2 Asia yang sebelum ini. Maknanya ianya bukanlah kelas dalam kereta ekonomi bajet, tetapi ianya tetap ada peminatnya yang tersendiri. Jualan Pro 2 Asia di tahun 2025 tempoh hari, angka jualannya berada di tempat kedua selepas Pro 2 Beza. Jualan di tahun 2025 sebanyak 84,291 unit. Saya percaya pada hari ini ramai yang kurang membeli Pro 2 Asia disebabkan oleh satu sebab saja, iaitu harga. Harga yang hampir sama dengan Pro 2 Beza dan Proton Saga. Yang mana harga untuk Pro 2 Beza 1.0 liter bagi varian asas bermulanya daripada harga 34,500 plus. Untuk Proton Saga pula 38,990 bagi varian asas. Manakala untuk Pro 2 Asia bagi varian asas ataupun varian G bermulanya daripada harga 38,600. Walaupun sama segmen, ramai yang memilih Beza dan Saga. Sebabnya adalah dua sebab sahaja, iaitu harga yang hampir sama dan ruang yang luas ataupun ada boot sebagai sebuah kereta sedan. Jadinya untuk video kali ini kita nak tengok 5 sebab kenapa Pro 2 Asia ini masih laku lagi ataupun masih ada permintaan lagi. Ditambah pula baru-baru ini Pro 2 umumkan penurunan harga walaupun tak banyak tetapi cukup untuk memilikinya. Okey, mula-mula sekali kita lihat. Pertama, diskaun yang diberikan oleh Pro 2 cukup kompetitif. Diskaun yang diumumkan oleh Pro 2 pada ketika ini bukannya mutlak ataupun harga yang tetap. Maknanya mungkin akan kembali kepada harga asal ataupun sebaliknya. Kepada korang yang nak beli Pro 2 Asia pada hari ini, dekat sini saya senaraikan Pro 2 Asia ataupun harga untuk Pro 2 Asia ini disertakan dengan harga bulanan sekali. Okey, mula-mula sekali kita tengok varian G ataupun varian paling asas untuk Pro 2 Asia ini bermulanya dengan harga 38,600. Manakala harga yang turun untuk Pro 2 Asia spek G ini 33,900, menjadikan harga bulanan yang kita kena bayar sebanyak 346 sehinggalah RM380. Untuk spek X pula harganya bermulanya daripada harga RM40,000, manakala harga yang turun sebanyak 38,500. Jumlah bulanan yang korang kena bayar untuk spek X ini bermulanya daripada RM400 sehinggalah RM430. Seterusnya varian ketiga adalah varian SE. Harga asalnya bermulanya daripada harga RM44,000, manakala harga yang turun sebanyak RM1,000 menjadikan harganya RM43,000. Jumlah bulanan yang korang kena bayar jika korang ambil spek SE ini bermulanya daripada RM450 sehinggalah RM480. Dan varian yang paling tinggi untuk Pro 2 Asia generasi kedua ini adalah varian AV. Turun sebanyak RM500 menjadikan harga untuk Pro 2 Asia spek tertinggi ini RM49,000. Manakala jumlah bulanan yang korang kena bayar jika korang memiliki varian ataupun spek AV ini ataupun spek tertinggi ini untuk Pro 2 Asia bermulanya daripada harga RM500 sehingga RM550. Semua harga ini bergantung pada promosi, manakala harga bulanan pula bergantung pada down payment yang korang letak. Untuk jumlah bulanan yang saya nyatakan ini merupakan down payment 10%. Jika kita lihat spek paling basic untuk Pro 2 Asia generasi kedua ini, harga turun sebanyak RM4,500, hampir sama dengan Pro 2 Beza 1.0 liter, iaitu RM34,580. Saingan ini memang sengit tetapi yang memilihnya bergantung pada cita rasa masing-masing. Kedua, pembeli. Jika kita lihat pada hari ini ramai yang membeli Pro 2 Asia terbaru pada hari ini lebih kepada mereka-mereka yang baru dapat lesen ataupun lebih kepada student. Kebanyakannya bukan yang berkeluarga ataupun bukan juga bagi yang baru nak memulakan rumah tangga. Dan satu lagi, mereka-mereka yang beli Pro 2 Asia terbaru pada hari ini kebanyakannya mereka yang dah ada kereta lebih daripada 2 di rumah. Lebih tepat lagi, golongan yang sudah bersara nakkan sebuah kereta kecil jimat minyak boleh dibawa ke mana-mana dengan jarak yang dekat. Yang paling penting selesa. Ini merupakan karakter pembeli Pro 2 Asia terbaru pada hari ini. Walaupun mereka mampu beli kereta daripada segmen A sedang tetapi tidak praktikal untuk mereka. Dari sinilah Pro 2 Asia terbaru pada hari ini tetap ada peminatnya walaupun hampir sama dengan segmen yang lain. Seterusnya, ketiga, spek
Enjin Perdua Asia terbaru pada hari ini menggunakan enjin 1.0 liter yang digelar sebagai D74. Enjin ini mampu produce sebanyak 67 horsepower dan 91 Nm torque, sebuah enjin yang bukannya kejar kelajuan tetapi cukup untuk ulan alik kerja serta kegunaan harian. Daripada segi transmisi pula, ia menggunakan transmisi DCVT. Kelebihannya pemanduan dalam bandar lebih lancar. Enjin boleh beroperasi lebih efisien berbanding gearbox automatik biasa. Dan sistem ini more kepada penjimatan bahan api. Namun perlu diingatkan, dekat sini saya nak pesan pada adik-adik yang baru dapat kereta, terutama sekali Perdua Asia ini. Janganlah pula korang lenjang enjin itu sama dengan enjin 3000cc. Ini kerana bila mana rosak gearbox DCVT ini, kosnya anggaran lebih daripada korang bayar kereta tersebut dalam masa 6 bulan. Mungkin selepas korang lenjang tu dia tak berlaku kerosakan terus, tetapi ambil masa. Siapa dekat sini pernah buat sebegini? Cuba korang komen dekat bawah. Keempat, nilai sebuah kereta. Ramai orang hari ini mampu beli kereta second yang mana nilainya sama dengan harga Perdua Asia terbaru pada hari ini. Sebagai contoh, harga Perdua Asia terbaru pada hari ini kita anggarkan RM35,000. Dengan nilai RM35,000 ini kita dah boleh beli kereta second yang canggih, selesa dan bergaya. Tetapi kenapa ramai lagi yang beli kereta baru walaupun sama harga? Ia cuma satu sebab saja, tidak perlu fikir masalah yang dilakukan oleh owner sebelum itu. Cuma perlu pergi pusat servis sahaja bila sampai masa. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali, iaitu yang kelima. Ia adalah alat ganti yang sudah turun. Ini merupakan satu berita yang gembira kepada pemilik-pemilik kereta Pro 2. Pada 19 Jun 2026, tempoh hari Pro 2 umumkan harga spare part ataupun kos untuk baiki kereta Pro 2 ini turun sebanyak 10% bagi semua model Pro 2. Pendek kata, kereta Pro 2 pada hari ini kos maintenance-nya makin murah. Maksudnya jika korang beli kereta Pro 2 pada hari ini, bila mana masuk pusat servis, kos untuk baiki ataupun kos untuk tukar alat ganti jadi murah sebanyak 10%. Pro 2 buat inisiatif ini untuk galakkan orang ramai lagi banyak beli kereta Pro 2. Untuk kos penurunan sebanyak 10% ini termasuk juga kereta EV yang dibina oleh Pro 2, iaitu model EV QEV. Saya boleh katakan pada zaman ekonomi hari ini, beli kereta murah itu satu cerita, tetapi untuk maintain jaga kereta itu yang paling penting. Tepuk dada, tanya steering, apa yang kita nak pada setiap kereta. Ok guys, so kesimpulan yang kita boleh ringkaskan dengan Pro 2 Asia ini ataupun 5 sebab untuk memiliki Pro 2 Asia ini. Bagi Pro 2 Asia ini, ia bukanlah sebagai sebuah kereta yang paling bagus, tetapi Asia paling sesuai untuk siapa. Walaupun kecil, ia susah untuk diketepikan. Pendek kata, ianya sesuai untuk golongan permulaan dan pengakhiran. Alright guys, so saya rasa sampai di sini sajalah video kita untuk kali ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.